I baru je habis tengok movie terbaru, K-movie zombie which is Colony. Pengarah yang sama dengan trend tubusan korang. Jantung aku tak berhenti tau, tak berdedung-dentung tengok cerita tu. Aku dah nak balik dah tahu malam ni, rasa tak selamat. Rasa macam ada zombie ke kat belakang aku. Cerita ni berkenaan dengan manusia yang serakah lah dekat dalam bangunan. Zombie itu terjadi di dalam satu bangunan disebabkan oleh dicucuk dengan satu bahan bioteknologi. Mana-mana filem zombie dia memang ada satu template yang sama, which is akan ada orang baik, orang jahat, orang yang mementingkan diri sendiri tu memang ada guys. Cumanya dalam cerita ni zombie dia macam lebih bijak sikit lah. Seperti mereka ni ada formation dia sendiri. Kezombian dia memang terselah. Jantung kau memang tak tenang. Aku tengok sebab Abang G. Walaupun Abang G jadi macam tu je dekat dia tapi tak apa. Kak Ju Ji Hoon pun ada guys dalam cerita ni. Mantap lah dia kan. Siapa-siapa yang love zombie movie, nak tengok zombie movie, korang boleh layan ni. The essence of zombie movie tu masih ada. Cumanya gitulah, korang akan keluar wayang 22 hari bulan. Tetap layan. Siapa yang dah pergi tengok screening tadi ramai, sila komen. Korang love ke tak, okay?